kelas. Okey, masih silakan duduk. Hari ni cikgu tak berapa sihat sebab semalam cikgu ada naik train. Cikgu nak pergi KL lah. Okey, jadi semalam dekat dalam train tu ada banyak orang yang merokok. Jadi hari ni cikgu rasa tak sedap badan. Cikgu pun pagi tadi cikgu pun dah terbatuk-batuk. Okey, jadi hari ni cikgu nak ajarlah murid-murid cikgu supaya nanti murid-murid cikgu ni pandai untuk menolak ajakan jikalau ada orang yang ajak kita merokok. Okey, lepas tu cikgu juga nak anak-anak murid cikgu ni pandai kalau menegur siapa? Menegur perokok jikalau dia jumpa perokok dekat mana? Kita jumpa perokok dekat mana selalunya? Okey, kita akan jumpa perokok dekat banyak tempat. Antaranya adalah dalam kereta api, dalam pusat membeli belah. Betul, dalam pasar malam pun banyak perokok. Jadi cikgu nak nanti lepas kita habis belajar ni, cikgu nak murid-murid cikgu ni kuat untuk menegur. Okey, sebab apa tu? Merokok ini menyebabkan kita apa tadi? Kita apa? Kita batuk. Okey, sebelum cikgu nak mulakan sesi pengajaran pada hari ini, cikgu nak tayangkan sedikit video lah. Okey, mengenai perokok pasif. Murid tahu tak apa itu perokok pasif? Tak tahu. Okey, jadi hari ni cikgu nak tunjukkan sedikit video lah. Video yang sangat menarik untuk murid-murid tengok. Dah sedia ke semua? Okey, so sekarang kita start now. Okey, sebelum cikgu nak start sesi PDP kita hari ni, boleh tak murid baca apa yang tulis dekat dalam slide ni? No apa? No smoking. Okey, apakah itu maksud no smoking? Okey, no smoking ini bermaksud jangan merokok. Jangan merokok. Selalunya murid nampak dekat mana? Signboard untuk no smoking ni. Betul, dekat pusat membeli belah, dekat sekolah pun ada, dekat tandas pun ada. Okey, jadi hari ni cikgu nak tunjukkan sedikit video lah mengenai apakah itu perokok pasif. Okey, jom kita tengok video hari ini. Asal rokok orang lain boleh buat kita sakit? Saya tidak pernah merokok. Saya tidak suka merokok. Kenapa saya sakit sebab terhidu asap rokok? Ini kerana asap rokok sangat berbahaya jika masuk ke dalam badan kita, terutama kanak-kanak macam kita semua. Jika ibu kamu sedang mengandung, bayi dalam kandungan boleh mati. Jika orang dewasa pula, mereka boleh terkena sakit jantung dan kanser paru-paru walaupun dengan menghidu asap rokok. Ingat ya kawan-kawan semua, asap rokok sangat berbahaya. Lakukan begini jika ada orang yang merokok berdekatan anda. Okey murid-murid, seronok tak tadi tengok video yang telah ditayangkan oleh cikgu? Seronok tak? Seronok. Okey, cikgu nak tanya, apa yang murid faham melalui video yang telah cikgu tayangkan tadi? Betul, jangan merokok. Sebab apa jangan merokok? Sebab nanti badan tak sihat. Tetapi itu untuk yang merokok. Macam mana kita yang menghidu asap rokok tu? Apa yang berlaku dekat badan kita? Apa yang akan berlaku? Okey, jikalau kita terhidu asap rokok, tadi adik kita namakanlah. Okey, kita namakan kartun yang dekat dalam ni tadi Adik Lily. Okey, tadi Adik Lily kata apa? Dia tak suka merokok. Okey, dia tak suka merokok. Tetapi apabila dia menghidu asap rokok tu, dia rasa sakit. Lepas tu dia rasa tak sihat. Lepas tu dia pun ada batuk-batuk. Okey, itu adalah membawa kepada maksud perokok pasif. Okey, perokok pasif ni dia contohnya murid-murid berdekatan dengan ibu bapa yang merokok, contohnya ayah merokok. Nanti kita yang menghidu asap tu, kita akan terbatuk-batuk, kita akan pedih mata dan sebagainya. Okey, begitu juga kepada orang-orang tua, contohnya atuk nenek kita. Apabila mereka menghidu asap rokok ni, nanti mereka akan terbatuk-batuk, okey, sesak nafas dan sebagainya. Dan begitu juga kepada ibu-ibu mengandung. Jikalau ibu kita mengandung, kakak kita mengandung, mak saudara kita mengandung, nanti bayi ataupun baby dalam perut ni nanti dia akan apa? Dia sedih lah, dia sedih. Okey, nanti dia akan lari, maksudnya dia tak nak
hidup dekat dunia ni. So dia sedih lah, nanti dia hilang. Lepas tu ibu bapa pun sedih, kakak pun sedih jikalau baby tak ada. Okay, so murid-murid dah faham kan apakah itu maksud perokok pasif. Okay murid-murid, kita baru saja melihat video tadi kan. Okay, hari ni cikgu nak ajarlah mengenai topik merokok. Okay, hari ni cikgu nak ajar banyak benda dekat murid-murid. Sebab apa? Sebab cikgu nak murid-murid lepas tu bijak. Bijak dalam apa? Bijak apa? Bijak untuk menolak jikalau ada rakan-rakan yang ajak merokok. Lepas tu bijak untuk apa tu? Berani untuk menegur orang yang berada di sekeliling kita jikalau kita ada ternampak itu orang ni merokok. Okey, jadi hari ni cikgu nak ajar dululah. Okey, jenis-jenis rokok, isi kandungan rokok. Sebab pemurid ni perlu tahu apa yang ada di dalam rokok itu yang menyebabkan kita boleh terbatuk, sesak nafas, sakit mata dan sebagainya. Begitu juga cikgu nak ajarlah kesan-kesan rokok ini jika kita terhidu asap rokok tu. Apa yang akan berlaku dekat kita punya badan, lepas tu apa yang akan berlaku dekat kita punya seksual dan sebagainya. Dan akhir pengajaran kita hari ini, cikgu nak buat satu pertandingan ataupun kuis. Yes, siapa yang akan menang, nanti cikgu akan bagikan hadiah. Jadi cikgu nak semua murid-murid belajar dan dengar elok-elok. Okay, sebab nanti cikgu akan buat kuis. Cikgu ada sediakan banyak hadiah yang menarik. Okay, jadi sebelum tu cikgu nak ajarlah jenis-jenis rokok. Okay, murid, ada berapa jenis rokok yang murid tahu? Ada berapa? Banyak. Okay, kalau banyak, cikgu nak satu contoh daripada cikgu nak Amir. Okay, apa jenis rokok yang Amir tahu? Rokok tembakau. Okey, rokok tembakau tu dia macam mana? Bentuk dia bulat ke, bujur ke, segitiga, segi empat ke, macam mana? Dia panjang. Okey, panjang tu macam mana? Oh, macam pen. Macam pen cikgu ni. Okey, betul. Jadi jawapan Amir betul. Rokok tembakau dia panjang macam pen yang selalu murid-murid tengok. Kalau atuk selalu merokok, ayah selalu merokok, abang selalu merokok, itulah rokok tembakau. Okey, kalau Lily, apa yang jenis rokok yang Lily tahu dan Lily pernah nampak? Vape. Oh, macam mana Lily boleh tahu vape tu? Siapa yang merokok vape? Abang. Okey. Jadi berikan tepukan kepada Amir dan Lily sebab dah perkenalkan dua jenis rokok yang pernah mereka nampak. Okey, berikan tepukan. Okey, tahniah Amir dan Lily. Okey, jadi cikgu hari ni nak ajarlah. Okey, jenis-jenis rokok yang pernah cikgu nampak. Okey. Tapi okey. Okey, tapi sebelum cikgu nak ajar jenis-jenis rokok tu, cikgu nak ajar dululah. Okey, tadi cikgu kan dah bagi tahu. Okey, perokok pasif tu apa, siapa dan bagaimana kita boleh menjadi perokok pasif. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid bersama-sama dengan cikgu untuk membaca slide yang berada di hadapan ini. Okey, 1, 2, 3. Okey, perokok pasif ialah orang yang tidak merokok tetapi menghidu asap rokok daripada orang lain. Okey, contohnya, jikalau ayah merokok dan kamu duduk dekat ayah, kamu jadi perokok pasif sebab kamu terhidu asap rokok. Okey, sekarang murid dah faham dah apakah itu perokok pasif? Okey, maksudnya jikalau kamu tak merokok tetapi kamu duduk bersebelahan dengan ayah kamu, dengan datuk kamu dan kamu akan terhidu asap rokok itu, kamu akan menjadi perokok pasif. Okey, pandai budak-budak. Okey, so seterusnya kita akan teruskan kepada jenis-jenis rokok. Okey, rokok yang pertama. Ingat Amir cakap tadi, rokok tembakau. Rokok tembakau dia macam pen kan? Dia panjang-panjang macam pen. Cuba angkat pen, dia macam ni. Ni adalah bentuk rokok tembakau. Okey, rokok tembakau ini diperbuatlah daripada daun tembakau kering yang digulungkan menggunakan kertas yang nipis. Lepas tu yang rokok yang kedua adalah rokok kretek. Anda nampak tak? Rokok kretek pernah? Atuk. Oh, okey. So rokok kretek ini rokok yang dicampurkan dengan tembakau dan juga bunga cengkeh. Bunga cengkeh bukan sekadar kita gunakan untuk masak kari, untuk masak rendang, tetapi ia digunakan untuk membuat rokok juga. Sebab apa? Sebab apa kita letak bunga cengkeh tu? Sebab bau. Okey. Apabila perokok merokok rokok kretek, dia akan menghasilkan bau yang sangat wangi. Seterusnya adalah rokok daun. Okey, murid dah nampak tak? Rokok daun? Tak pernah? Okey, hari ni cikgu akan tunjukkan rokok daun. Tetapi cikgu tak bawa lah rokok daun. Cuma
cikgu ambilkan rokok daun kat dalam slide saja. Sebab apa? Sebab rokok kita tak boleh bawa ke mana? Ke rumah. Ke shopping mall. Tak. Kita tak boleh bawa rokok ke sekolah. Okey. Apakah itu rokok daun? Okey, rokok daun ini dibuat secara tradisional dengan menggunakan daun nipah atau daun jagung sebagai pembalut terbakar. Okey, dekat sini boleh nampaklah ada 3 jenis rokok yang ada dekat kita, di sekeliling kita. Yang pertama adalah rokok tembakau, yang kedua adalah rokok kretek, dan ketiga adalah rokok daun. Okey, seterusnya adalah ni yang Nili cakap tadi, yang abang dia hisap kan dekat rumah. Ini adalah rokok yang dikenali sebagai e-rokok ataupun vape. Siapa pernah nampak e-rokok? Betul. Ramai yang hisap vape ni dekat shopping mall, lepas tu dekat luar-luar, sebab ianya merupakan trend sekarang. Orang nak nampak acur, jadi orang akan hisap vape. Okey, apakah itu vape? Okey, vape merupakan peranti elektronik yang memanaskan cecair nikotin untuk menghasilkan wap. Wap? Tahu wap tak? Wap. Wap tu dia macam kalau kita kukus, kita buka penutup tu, itu adalah wap. Tetapi wap itu tidak berbahaya kerana ianya tidak mengandungi apa? Cikgu ada beritahu, nikotin. Okey, nikotin ini merupakan bahan yang terlarang dan tak boleh kita gunakan sama sekali sebab ianya boleh menyebabkan kita sakit. Okey. Yang jenis rokok yang kelima adalah shisha. Apakah itu shisha? Pernah nampak tak? Shisha tu dekat mana? Betul. Dekat kedai-kedai, kedai apa? Kedai-kedai Pak Arab. Betul. Kita akan nampak shisha ni dekat kedai-kedai Pak Arab. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, kita akan nampaklah shisha ni dekat tepi jalan. Okey, apakah itu shisha? Okey, shisha merupakan rokok air yang digunakan dengan paip panjang dan air yang menunjukkan asap. Okey, dan rokok yang seterusnya adalah cerut. Okey, apakah itu cerut? Betul, dia hampir sama dengan rokok daun. Tetapi rokok daun dia kecil sikit, manakala cerut dia lebih besar, dia lebih tebal. Okey, so apakah itu cerut? Cerut merupakan rokok yang dibuat daripada daun tembakau penuh dan digolong tanpa penapis. Maksudnya dia tak ada penapis. Maksudnya asap tu kita akan hidu sampai ke dalam kepala kita. Nanti kita punya kepala ni sakit, kita batuk-batuk, lepas tu kita sesak nafas. Okey, jadi dekat sini ada 3 jenis rokok. Yang pertama e-rokok ataupun vape, yang kedua adalah shisha, yang ketiga adalah cerut. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan apa tadi? Jenis rokok. Ada 6 jenis rokok. Okey, rokok yang pertama adalah sesama dengan cikgu ulang balik. Yang pertama adalah rokok tembakau, rokok kretek, rokok daun, dan rokok e-rokok ataupun vape, shisha dan cerut. Okey, beri tepukan kepada murid-murid. Okey, beri tepukan. Okey, tapi bagi cikgu kan, rokok ni bukan sekadar kita mengenali rokok sahaja, tetapi kita juga perlu mengenal isi kandungan di dalam rokok ini. Kita kena tahu apa yang ada di dalam rokok ini. Okey, jom kita cikgu nak ajar explore apa isi kandungan yang ada di dalam rokok ini. Okey, murid-murid, tadi kita dah belajar kan ada 6 jenis rokok. Sekarang ni cikgu nak ajar juga isi kandungan yang ada di dalam rokok, sebab cikgu nak tahu apa yang boleh menyebabkan kita ni batuk, apa yang boleh menyebabkan kita ni sesak nafas, apa yang boleh menyebabkan kita ni pedih mata apabila kita terhidu asap-asap rokok ini kan. Okey, sekarang cikgu nak tunjuklah isi kandungan dekat dalam rokok ini. Tengok dia punya tangan tu. Dia apa? Dia smash rokok tu. Dia macam Iron Man. Dia smash macam ni sebab dia benci rokok. So dia smash macam ni sebab dia benci rokok kan. Okey. So sekarang cikgu nak tunjuklah apakah isi kandungan di dalam rokok ni. Okey, yang pertama, seperti yang cikgu kata tadi, nikotin. Okey, tadi cikgu sebut nikotin tu dekat alam mana? Siapa ingat? Lili ingat tak Lili? Betul, Lili betul. Nikotin kita boleh jumpa dekat dalam e-vape atau e-rokok, maafkan cikgu. E-rokok ataupun vape. Okey, jadi cikgu nak ajak semualah untuk kita buat eksperimen. Nanti cikgu nak buat eksperimen tau. Jadi semua kena fokus. Okey, apa isi kandungan yang ada di dalam rokok ini. Okey, yang pertama adalah nikotin. Okey, apakah itu nikotin? Semua tak tahu apa itu nikotin. Pernah dengar dalam berita je kan? Jadi cikgu nak bagi tahulah. Okey, nikotin ini digunakan di dalam racun serangga. Okey, dan ianya boleh menyebabkan ketagihan, degup jantung cepat dan tekanan
dan tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah karbon monoksida. Okey. Betul Adam. Adam betul, pandainya Adam. Gas monoksida ni ada dekat dalam mana? Dalam exhaust kereta ataupun exhaust apa? Ini apa? Vroom ni. Motosikal. Okey. Karbon monoksida ni dia jahat tau. Dia jahat sebab dia boleh mengurangkan oksigen di dalam badan kita. Okey. Jikalau kita kekurangan oksigen, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku dekat kita kalau kita kurang oksigen? Nanti kita akan sesak nafas. Kalau kita sesak nafas, nanti kita sakit. Semua nak sakit tak? Tak nak. Jadi jangan merokok dan jangan berdekatan dengan orang yang merokok. Okey. Yang ketiga adalah arsenik. Okey, arsenik ini digunakan di dalam racun tikus. Sampai sini pernah guna racun tikus? Tikus mati tak? Mati. Jikalau kita yang hidup, apa yang berlaku dekat kita? Kita pun akan mati juga. Sebab apa? Sebab arsenik ini akan menyebabkan kerosakan hati dan ginjal kita. Ginjal dekat mana? Ginjal dekat sini. Hati dekat mana? Hati dekat sini. Jadi ia boleh merosakkan ginjal dengan hati kita. Okey, yang keempat adalah tar. Tahu tak apa tu tar? Tahu. Dekat mana nak jumpa tar ni? Dekat jalan. Betul. Kita akan jumpa tar dekat jalan yang kita pijak hari-hari, yang kita yang kita gunakan motor hari-hari, kita akan pijak tar tu. Cuba bayangkan kalau tar ni dekat dalam rokok. Lepas tu kita hisap tar tu. Macam mana rasa dia? Tak sedap kan? Jadi tar ini merupakan bahan hitam yang digunakan untuk membuat jalan raya. Bayangkan kita menghisap jalan raya tu macam mana? Sedap tak? Jadi tar ini akan menyebabkan kanser paru-paru dan juga merosakkan sistem pernafasan kita, yang akan menyebabkan kita ni akan kesesakan nafas lah. Susah untuk kita bernafas. Okey, yang keempat adalah amonia. Okey, amonia ini digunakan dalam pencuci tandas. Cuba bayangkan kalau korang ni menghisap pencuci tandas. Sedap tak pencuci tandas? Yang mak kita selalu guna tu dekat dalam toilet dekat tandas rumah, yang mak kita guna untuk senggah tandas tu yang kita hisap. Sedap tak? Kalau tak sedap, jangan merokok. Okey, amonia ini akan menyebabkan sistem pernafasan kita rosak juga. Suka untuk kita bernafas, lama kelamaan kita akan batuk dan juga boleh menyebabkan kita meninggal. Okey, kandungan yang seterusnya adalah kadmium. Okey, kadmium ini merupakan bahan yang digunakan di dalam bateri. Siapa tahu? Bateri. Siapa ada guna jam? Jam ada guna bateri tak? Ada. Cuba bayangkan, bahan yang digunakan dalam jam ni ada bateri. Cecair bateri tu yang digunakan dekat dalam rokok kita. Maksud kita hidup dia. Kita hidup, kita sedut dia. Apa yang berlaku? Apa berlaku kat kita? Kita akan sesak nafas dan sebagainya. Okey, kadmium ni dia jahat tau. Dia sangat jahat. Sebab apa? Sebab ia boleh merosakkan buah pinggang kita dengan kita punya tulang. Nanti kita punya tulang ni mudah patah. Kalau tulang kita patah, nanti kita susah lah nak berjalan. Semua nak tak? Susah berjalan. Kita tak boleh nak pergi kita tak boleh pergi nak KLCC, kita tak boleh sebab kaki dah patah. Kita nak pergi ke museum, kita tak boleh sebab kaki dah patah, dan sebagainya. Okey, ini adalah kandungan yang ada di dalam rokok kita. Yang pertama, sebut bersama-sama dengan cikgu. Yang pertama adalah nikotin, karbon monoksida, arsenik, tar, amonia dan kadmium. Sekarang ada 6 yang telah cikgu senaraikan. Tapi ada banyak lagi isi kandungan yang berada di dalam rokok. Okey, apakah itu? Okey, jom kita tengok lagi apa ada. Okey. Yang ketujuh adalah formalin. Terima kasih Lim. Okey, terima kasih sebab betulkan cara sebutan cikgu, pandainya Lim. Okey, so formalin ini digunakan untuk apa? Dia dekat situ, ada beritahu mayat. Takut tak? Bayangkan cecair yang orang suntik dekat dalam mayat, kita hisap, lepas tu kita hidup. Cikgu pun takut. Okey, so formalin ni dia digunakan untuk mengawet mayat. Sebab apa? Sebab untuk mayat tu kekal segar dan tak rosak. Cuba bayangkan kalau kita yang hidup. Kita yang hidup, apa yang berlaku dekat badan kita? Cuba bayangkan. Okey, so formalin ini sangat jahat. Dia sangat jahat sebab ianya merosakkan tisu paru-paru dan menyebabkan batuk kronik. Macam cikgu tadi, cikgu kan ada batuk-batuk kan? Cikgu ada batuk-batuk. Ini adalah kesan daripada formalin ni lah. Tu cikgu batuk-batuk tadi. Okey. So yang ke-8 adalah aseton.
Aseton. Apa itu aseton? Okey, aseton ini digunakan untuk pengilat kuku. Siapa sini yang suka cat-cat kuku ni? Cikgu tahu siapa yang selalu cat-cat kuku ni? Ni Clarissa ni, Imas ni, siapa lagi? Betty. Ni selalu tahu cat-cat kuku. Cuba bayangkan, benda ni yang korang guna untuk buang-buang cat-cat kuku ni ada dekat dalam rokok. So kita hidup, kita hisap baru. Jadi ianya akan menyebabkan apa tu, kita punya mata sakit. Lepas tu akan menyebabkan hidung kita sakit dan juga tekak kita sakit. Sakit kan? Kalau kita sakit mata, betul sakit hidung, sakit tekak, sakit sangat-sangat. Jadi merokok ini sangat bahaya. Okey, yang terakhir adalah tolunin. Okey, tolunin apa? Tolunin ini digunakan dalam cat ataupun pelarut. Okey, yang apa tu, kita selalu cat dinding tu, ada ni lah, ada tulin dekat dalam tu. Kalau kita terhidu tulin ni, kita akan menghisap tulin ni, apa yang akan berlaku? Ianya akan merosakkan sistem saraf kita dan otak kita. Jikalau sistem saraf kita rosak, contoh saraf dekat tangan rosak, apa yang akan berlaku? Kita tak boleh menulis, kita suka untuk bermain game. Siapa yang suka main game dekat sini? Kalau kita merokok, kita hidup asap rokok, nanti kita punya saraf rosak. So kita tak boleh menulis, tak boleh main game. Begitu juga dengan otak kita. Jikalau otak kita rosak, nanti kita akan sakit-sakit kepala. Okey, lepas tu lama kelamaan ianya akan menyebabkan kita kematian. Okey, jadi cikgu ulang balik dengan cikgu. Kita ada formalin, aseton dengan tulen dekat dalam rokok kita. Okey, jadi cikgu nak ulang balik apa isi kandungan yang ada di dalam rokok. Okey, so sama-sama dengan cikgu. Yang pertama adalah nikotin, karbon monoksida, arsenik, tar, amonia, kardia. Apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Apa dah? Formalin, aseton dengan tulen. Okey, semua dah tahu kan? Ada berapa jenis? Betul. Ada 9 jenis kandungan yang ada di dalam rokok. Okey, beri tepukan kepada semua. Okey, murid-murid. Tadi cikgu dah ajarkan apa isi kandungan yang dekat dalam rokok kan? Ada 8 kan? Ada 8 ke 9? Kau ingat tak? Ada berapa? Betul, kita ada apa? 9. Betul. Kita ada 9 jenis isi kandungan yang berada di dalam rokok kita. Okey, sekarang cikgu nak ajarlah. Okey, jika kita terhidu asap rokok, apa yang berlaku? Tadi apa? Cikgu apa tadi? Batuk. Betul. Lepas tu sakit kepala. Betul. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Sakit tekak. Betul. Jadi hari ni cikgu nak ajarlah kesihatan rokok ini terhadap kesihatan badan kita. Okey. Kesan-kesan rokok terhadap kesihatan badan. Okey, cuba sebut bersama-sama dengan cikgu. Kesan rokok terhadap kesihatan apa? Kesihatan badan. Betul. Okey, apa yang akan berlaku dekat badan kita jika kita terhidu asap rokok? Yang pertama adalah menjejaskan sistem pernafasan kita. Kita suka untuk bernafas, kita susah untuk bernafas. Sebab apa? Sebab asap rokok ini merosakkan paru-paru kita. Menyebabkan kita terbatuk-batuk, sesak nafas, asma dan yang paling teruk adalah kanser paru-paru. Jadi asap rokok ini sangat bahaya. Okey. Yang kedua adalah menjejaskan peredaran darah. Sebab apa? Sebab nikotin yang kita hisap tadi, yang kita hidup tadi tu, akan menyebabkan jantung kita berdegup dengan laju dan juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan ianya akan memberikan kita risiko untuk sakit jantung dan yang teruk adalah apa? Stroke. Kalau kita stroke, kita tak boleh berjalan, kita tak boleh nak bercakap, kita tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Semua takut kan? Kalau kita tidur asap rokok, kita akan kena stroke. Jadi jangan merokok dan jangan apa? Jangan dekati orang yang merokok. Pandai. Okey. Yang seterusnya adalah menjejaskan sistem saraf. Rokok akan menyebabkan kita ketagihan. Sebab apa? Sebab nikotin lagi. Tengok nikotin ni sangat jahat. Nikotin ni sangat jahat sebab apa? Ianya akan menyebabkan kita mudah marah. Mudah gelisah. Kalau kita mudah marah, kita mudah gelisah, siapa nak kawan dengan kita? Tak ada kan? Tak ada orang yang akan berkawan dengan kita. Kalau kita terhidu nikotin ini. Okey, seterusnya adalah kerosakan gigi dan tekak. Okey, jikalau kita kerosakan gigi ataupun tekak, ianya akan menyebabkan kita terkena kanser mulut dan tekak. Sebab apa?
Sebab ni tadi, sebab nikotin, sebab tar, dan sebagainya. Jikalau kita merokok ataupun kita terhidup asap rokok, kita punya mulut akan berbau. Berbau. Siapa mulut berbau pagi ni? Kita punya mulut akan berbau, lepas tu gigi kita akan kekuningan dan juga gusi kita akan berdarah. Okey. Dan yang seterusnya adalah menyebabkan kelemahan sistem imun. Jadi tubuh kita akan senang untuk mendapat pelbagai penyakit yang berbahaya. Contohnya, itu apa? Demam, batuk, suhu tinggi. Ada yang lebih teruk adalah luka. Kalau kita terluka, contohnya tangan cikgu terkena dekat bucu meja ni, dah luka. Okey, lepas tu cikgu merokok, lepas tu cikgu terhidu asap rokok tu. Apa yang akan berlaku dekat luka cikgu? Nanti luka cikgu akan sukar untuk sembuh. Dan nanti bahagian yang sukar untuk sembuh tu terpaksa terus apa? Dipotong. Kalau terpotong, kita dah tak ada tangan. Okey? Jadi, cikgu nak tanya balik, ada berapa kesan? Okey, jom kita sama-sama tengok ada berapa kesan. Okey, yang pertama, sama dengan cikgu sebut, menjejaskan sistem pernafasan. Okey, yang kedua, menjejaskan peredaran darah. Yang ketiga, menjejaskan sistem saraf. Yang keempat, merosakkan gigi dan tekak. Yang keenam adalah melebahkan sistem imun. Jadi ada lima kesan jikalau kita terhidu asap rokok. Okey, jadi seterusnya cikgu nak ajarlah. Okey, selain asap rokok ini boleh menjejaskan kesihatan tubuh badan kita, ianya juga boleh merosakkan sistem seksual kita. Boleh tahu tak apa itu sistem seksual? Semua dah faham kan? Sebab cikgu dah ajar dah subjek seksual minggu lepas. Jadi murid dah tahu dah apa itu seksual. Ya, betul. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjukkanlah kesan jikalau kita terhidu asap rokok, dan ianya boleh menjejaskan sistem seksual kita. Okey, jadi sama-sama dengan cikgu sebut kesan rokok terhadap kesihatan seksual. Okey, kesan yang pertama, tengok, mengurangkan daya dan fungsi reproduktif lelaki. Apakah maksud tu? Apakah maksud reproduktif lelaki? Maksudnya nanti kita akan mati pucuk. Dan juga bilangan sperma tu berkurangan. Apabila bilangan sperma berkurangan atau kita mati pucuk, kita tak boleh apa? Kita tak akan dapat baby apabila kita berkahwin nanti. Begitu juga dengan perempuan. Jika terhidu asap rokok, nanti kita akan mati pucuk. Dan kita tak boleh menghasilkan over. Itu juga dengan lelaki, tak boleh menghasilkan sperma. Sebab apa? Sebab kita punya sperma dan kita punya ovum dah mati sebabkan asap rokok. Sebab apa dia boleh mati? Tengok lagi, nikotin. Tengok berapa bahayanya nikotin ini kepada tubuh kita. Kerana nikotin ini akan menyempitkan saluran darah dan organ reproduktif kita. Tengok, nikotin sangat bahaya. Okey, dia adalah kesan yang pertama. Okey, kesan yang kedua, kita tengok dia. Kesan yang kedua, tengok, dia bukan sahaja merosakkan sistem reproduktif lelaki, tetapi dia merosakkan sistem reproduktif untuk perempuan juga. Sebab apa? Okey, ia menyebabkan risiko keguguran dan bayi akan lahir dalam keadaan tidak sihat. Sebab apa? Sebab kita head kita terganggu dan masalah kesuburan dan juga suka untuk hamil. Jika kita suka untuk hamil, kita tak akan dapat apa? Kita tak akan dapat baby. Jadi anak-anak murid cikgu, selepas kita belajar ni, cikgu tak naklah nanti korang yang merokok ataupun korang berdekatan dengan orang yang merokok. Sebab kita nak jaga kesihatan kita. Kalau kita sihat, kita akan ada baby. Kalau kita ada baby, kita akan bahagia. Okey, so ada dua kesan. Okey, kita tengok lagi kesan apa? Okey, kesan yang seterusnya adalah mengurangkan oksigen ke organ seksual kita. Sebab apa? Sebab aliran darah yang tidak lancar akan menyebabkan kurang keinginan seksual kita dan keletihan tubuh. Okey, dan oksigen dan nutrien. Sebab apa? Sebab oksigen dan nutrien tidak sampai ke organ pembiakan manusia. Kalau oksigen dan nutrien tak sampai ke dalam sistem organ pembiakan kita, apa yang akan berlaku? Organ kita akan mati, sperma kita akan mati. Okey, jadi ia akan menyebabkan kita mati pucuk. Betul. Jadi sekarang ada 3 kesan terhadap seksual kita. Okey, yang keempat, terhadap baby kita, terhadap AB, kakak kita, terhadap AB, ibu saudara kita, terhadap baby, ayah kita, ibu kita. Kalau bayi ini terhidu asap rokok, apa yang akan berlaku dekat orang? Jadi yang akan berlaku adalah
bayi akan lahir dengan berat yang tidak normal ataupun rendah. Okey, mengalami gangguan pertumbuhan. Okey, yang paling teruk adalah menyebabkan bayi ini mati mengejut. Kesian tak kalau bayi terhidu bau asap rokok ni? Dia pun kita dah sakit, apa lagi baby ni. Apabila dia terhidu bau satu, dia akan sakit lagi daripada kita. Jadi jangan merokok dan jangan kenapa? Jangan membawa bayi berdekatan dengan orang yang merokok. Okey. So sekarang ada 4. Okey, ada 4 kesan. Okey. Kita tengok lagi ada tak kesan? Tak ada dah kesan. Okay, kalau tak ada kesan, okey, sekarang cikgu nak ajaklah murid-murid ni. Kita buat aktiviti-aktiviti yang seronok lagi. Okey, kita akan membuat aktiviti eksperimen. Okey. Dekat sini, cikgu ada sediakan tau. Cikgu ada sediakan. Semua tengok ni. Apa yang murid-murid faham apa yang cikgu buat ni? Cuba tengok. Sini ada paru-paru. Tengok, dia punya paru-paru ni hitam. Maksudnya ini kuat merokok. Okey, kita namakan ni kita namakan dia Adam. Adam ni dia suka merokok. Setiap hari dia merokok. Lepas tu dia punya paru-paru ni dah hitam dah. Cuba tengok. Cuba tengok. Dia punya paru ni dah hitam dah. Jadi untuk murid ni faham rasa rokok ini macam mana, cikgu nak ajak murid-murid buat eksperimen. Tetapi kita tak boleh buat dekat dalam kelas. Sebab apa? Sebab kelas merupakan kawasan larangan merokok. Kelas merupakan kawasan larangan merokok. Jadi kita akan pergi keluar untuk membuat aktiviti merokok ini. Okey, cikgu panggil ini adalah kit merokok. Kit merokok si Adam. Okey, kit merokok si Adam. Jadi, okey, so semua murid simpan barang-barang dan ikut cikgu keluar kelas untuk membuat eksperimen bersama dengan Adam. Okey, jom kita keluar. Murid, sekarang kita dah sampai dah dekat kawasan ni. Kawasan apa ni? Ni adalah kawasan yang selalu tempat-tempat cikgu untuk merokok. Ini yang cikgu cakap tadi, kawasan yang dibenarkan untuk kita merokok di kawasan sekolah. Jadi walaupun kawasan ini boleh merokok, tapi murid tidak boleh merokok sebenarnya. Cikgu-cikgu pun tak boleh merokok. Sebab merokok apa cikgu dah ajar tadi? Batuk, betul, sakit kepala. Jadi rokok ini tidak sihat. Okey, ni tadi cikgu dah tunjukkan. Ini adalah kit rokok Adam. Ini adalah Adam, dia suka merokok. Tadi cikgu katakan dia punya paru-paru kan hitam kan. Amir, cuba depan sini Amir. Jangan dekat belakang tu Amir, nanti tak nampak. Ini adalah kit rokok Adam. Okey, hari ni cikgu nak buat satu eksperimen lah. Okey, cikgu nak buat satu eksperimen yang sangat menarik. Cikgu nak berbudak cikgu ni, cikgu nak mengetahui macam mana rokok ini menjejaskan kita punya kesihatan. Okey, jadi kita mulakan eksperimen boleh? Kalau dah bersedia, cuba angkat tangan. Cuba bersorak sikit, bagi semangat-semangat tu untuk kita buat eksperimen pada hari ini. Boleh? Okey, memandangkan semua bersemangat, cikgu nak mulakan lah. Okey, cuba tengok ni. Ini apa? Ini yang Adam sebut tadi, rokok tembakau. Sebab dekat dalam ni dia ada rokok tembakau. Rokok ni kita tak boleh bawa dekat sekolah tau. Sebab ini adalah bahan larangan. Cuba ulang balik, apa bahan larangan. Okey, sekarang cikgu nak mulakan lah. Okay. Ini adalah kita punya badan. Okey, dekat dalam ni adalah kita punya paru-paru. Okey, ni kita punya leher. Okey, dan ini kita punya mulut. Nampak tak kita punya mulut dekat sini? Jadi, kita merokok macam mana? Kita letak rokok ni dekat mana? Dekat dalam mulut. Okey, kalau dekat dalam mulut kita letak macam ni. Okey. Kalau ini apa? Ni apa? Pemetik apa? Pemetik apa? Pemetik api. Inilah pemetik api digunakan kita untuk menghidupkan apa? Menghidupkan api. Okey, jadi semua dah tak sabar dah. Nak macam mana rokok ini menjejaskan kesihatan kita kan. Okey, jadi cikgu nak mulakan. Bagi kita, contoh ni Adam, dia suka merokok. Adam ni dia suka sangat merokok. Ada Amir pula. Cikgu dudukkan. Okey. Masa aku kena kan. Pause.
Okey, murid-murid, cuba tengok ni. Tengok. Tengok. Ni, kita sedut. Tengok, kita sedut macam ni. Tengok, dah ada asap dah dekat dalam tu. Tengok. Tengok asap tu. Ini adalah asap. Okey, dalam asap ni ada apa? Ada nikotin, ada tar, ada apa lagi? Ada formalin. Semua bahan-bahan tu ada dekat dalam ni semua. Lepas tu dia masuk ke dalam paru-paru kita, nanti paru kita jadi hitam. Tengok. Dah ada asap dah dekat dalam ni. Tengok. Tengok dah ada asap dah. Okey, itu adalah hasil jika kita merokok. Tengok kesan dia. Tengok dia punya kesan tu macam mana. Jadi merokok tidak baik untuk kesihatan. Bau kan? Tengok dia punya bau tu. Busuk kan? Jadi jika kita merokok, nanti kita punya mulut berbau, kita punya pernafasan pun berbau. Bukan setakat sahaja kita punya organ dalam rosak, tetapi mulut kita pun berbau juga. Faham? Boleh? Okay, pause. Alamak, asap. Okey, murid-murid. Dah. Okey, murid-murid. Cuba tengok sekarang. Ini hasil selepas Adam merokok. Tengok dekat-dekat dalam tu. Semua penuh dengan asap. Tengok. Paru-paru Adam pun dah tak nampak dah. Ini adalah gambaran jikalau kita merokok. Tengok. Badan kita dipenuhi dengan asap. Apabila kita dipenuhi dengan asap, nanti kita punya organ dalaman menjadi rosak. Kita punya paru-paru menjadi hitam. Ini yang akan berlaku kepada yang merokok. Murid nak tahu tak apa yang akan berlaku jikalau kita terhidu asap-asap rokok ni? Semua nak tahu tak apa yang akan berlaku jikalau kita terhidu? Tadi kita, cikgu dah beritahu kan tadi, kalau kita terhidu ni kita akan batukkan obok-obok kan? Kita batuk, lepas tu kita berbau. Tengok sekarang pun cikgu dah berbau rokok dah. Jadi lepas ni kalau cikgu tahu siapa yang rokok, cikgu akan hidu seorang-seorang. Okay, sekarang ni cikgu nak tengok, nak bagi murid tengok jikalau kita terhidu asap rokok ni, apa yang akan berlaku dekat badan kita. Okay, cikgu sekarang ni cikgu buat rokok ni. Cikgu buka. Okay, cikgu buka. Cikgu, lepas tu ni Adam dia nak hembuskan. Adam hembus. Okay, lepas Adam merokok, Adam hembus. Okay, lepas tu Adam hembus. Busuk kan? Sebut tutup hidung. Adam hembus. Adam hembus semua ni. Okey. Cara cikgu nak buka apa yang akan berlaku kalau kita tipu asap-asap rokok ni. Okay. Cuba teka apa yang akan berlaku dekat isu ni. Semua tahu? Semua nak katakan apa yang akan berlaku dekat isu ni. Okey. Kita dapat isu ni. Okey, dalam kiraan cikgu nak tahu apa yang berlaku. Uish, kotornya isu ni. Okey, kalau apa? Okey, kalau cikgu tak tunjukkan. Tengok ni. Tengok hasil jikalau kita terhidu asap rokok. Tengok ni Amir. Tengok ni Amir. Tengok. Amir suka sangat kan merokok kan? Tengok ni Amir. Jikalau Amir merokok, nanti ibu ayah Amir tengok macam ni tau, ibu ayah Amir. Tengok foto macam ni. Ni baru je satu batang rokok. Cuba bayangkan Amir hisap 2, 3, 10 batang rokok. Apa yang akan berlaku dekat ibu-ibu Amir, dekat ayah Amir? Nanti diorang akan sakit, diorang akan batuk. Lili ni, tengok lili. Kalau apa ni lili? Warna kuning. Tengok kuning. Dan kan kalau kita terhidu asap rokok tu, apa yang berlaku? Nanti kita punya paru-paru akan menjadi macam ni lah. Dan lama-kelamaan kita punya paru-paru akan menjadi warna hitam. Okey, sekarang cikgu dah selesai dah membuat eksperimen. Sekarang cikgu nak semua kembali ke kelas masing-masing dan kita akan melakukan apa tadi? Akan melakukan aktiviti kuis seperti yang telah cikgu janjikan lah. Cikgu nak bagi hadiah kepada kumpulan yang dapat banyak menjawab soalan daripada cikgu. Okey, jom kita pergi ke kelas semula. Okey, murid-murid, seronok tak tadi buat eksperimen bersama kit merokok Adam? Apa yang boleh faham tadi?
Betul. Apabila kita merokok, nanti paru-paru kita akan hitam. Tengok ni, paru-paru Adam hitam. Lepas tu, jikalau kita terhidu. Tadi apa yang cikgu gunakan tadi? Tisu kan? Cikgu gunakan tisu tadi. Okay, apabila cikgu menghembuskan tisu, menghembuskan asap ke dalam botol ni tadi, ke tisu, apa yang berlaku? Apa yang berlaku tadi? Tisu tu pun menjadi hitam ataupun kekuningan. Itu yang akan kita hidu dan itu yang akan berlaku dekat dalam badan kita, terutamanya paru-paru. Apabila kita terhidu, sedikit demi sedikit, cuba bayangkan kalau kita tinggal di rumah dengan ayah kita, dengan abang kita yang merokok. Sehari ayah kita merokok 4 kali. 4 kali dah kita hidu asap. Apa yang akan berlaku dekat paru kita? Macam tisu tadi lah, akan kekuningan, akan kehitam-hitaman. Jadi kita punya tubuh badan ni tak sihat walaupun kita tak merokok. Okey, jadi tadi cikgu dah janjikan nak buat aktiviti quiz dan juga cikgu nak bagi sedikit hadiah untuk murid-murid kan. Okey, jadi sekarang cikgu nak buat sedikit aktiviti lah. Aktiviti yang menonton bersama-sama dengan murid cikgu. Cikgu nak lihat sama ada murid cikgu ni faham tak apa yang telah cikgu ajar hari ni. Sebab cikgu nak murid-murid cikgu ni bijak, pandai. Okey, sebab cikgu tak naklah nanti korang ni sakit, demam, batuk apa semua datang sekolah. Cikgu tak nak. Okey, sekarang cikgu akan buat aktiviti quiz. Okey. Jadi sekarang cikgu nak secara kumpulan lah. Okey. Barisan yang pertama ni grup 1, barisan yang kedua ni grup yang kedua, yang atas tu grup yang ketiga dan yang tepi adalah grup yang keempat. Okey, so kita ada 4 grup. Okey. Jadi grup yang paling banyak menjawab soalan yang betul akan menang. Okey, jom kita mulakan. Okey, kita tekan start. Okey, sesama dengan cikgu sebut 1, 2, 3. Start. Okey. Okey, bahagian A. Okey. Aneka pilihan jawapan. Bahagian ini terdiri daripada 6 soalan. Setiap jawapan terdiri daripada A sehingga C. Pilih jawapan yang betul. Okey. Ni apa? Rokok, betul. Vape. Okey, apa yang sedang dipegang oleh lelaki itu? Yang pertama, pensel. Yang kedua, B, rokok. Dan C, cerut. Okey, kumpulan mana yang nak jawab? Okey, nombor 1. Apa jawapannya betul? B, rokok. Betul tak? Okey, cuba klik sini. Betul tak rokok? Sekejap ya. Betul. Tahniah kumpulan 1. Betul, itu adalah rokok ataupun vape. Okey, kita seterusnya pergi ke question seterusnya. Tengok ini lelaki ni, dia pura-pura macho dekat depan perempuan. Okey, siapakah yang dipanggil perokok pasif? Ingat tak tadi? Siapa yang dipanggil perokok pasif? A, orang yang sedang merokok. B, orang yang menjual rokok. Atau C, orang yang menghidu asap rokok. Okey, cikgu nak kumpulan 2. Okey, mana yang betul? C, orang yang menghidu asap rokok. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey. Ya, betul. Tahniah kumpulan 2. Okey. Nampak je kumpulan 1 dengan kumpulan 2 seri. Okey. Soalan yang ketiga. Di manakah kita boleh menjadi perokok pasif? A, di tempat orang merokok. B, di bilik tidur seorang diri. Dan C, di taman permainan tanpa orang. Okey, apa jawapan dia? Cikgu nak kumpulan 3. Okey. Mana? B, A. Okey, kita tengok betul tak A? Okey, betul. Tahniah menunjukkan kepada kumpulan 3. Okey. Okey, soalan yang keempat. Okey, jom sesama baca dengan cikgu. Apakah yang boleh berlaku kepada perokok pasif? Apa yang berlaku? Apa berlaku tadi? A, tidur nyenyak. B, menjadi lebih sihat. Kuat badan ni jika kita menghidu asap rokok ni. C, batuk ataupun susah bernafas. Mana yang betul? Cikgu nak kumpulan 4. Okey, cuba jawab. Apa yang betul? A, B ataupun C? Batuk dan susah bernafas. Kita tengok 1, 2, 3. Ya, betul. Tahniah diucapkan kepada kumpulan yang keempat. Jawapan anda betul. Okey, ini adalah soalan penentuan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Okey, jadi semua dah sedia dah? Okey, cikgu nak semua turunkan tangan dulu. Okey, cikgu nak semua turunkan tangan. Dalam kiraan 3, 1 sampai 3, cikgu nak semua angkat tangan. Grup mana yang cepat, itu yang akan menjawab soalan. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Angkat kan? Okey, kumpulan yang keempat. Okey, cuba baca dengan bersama-sama dengan cikgu. Okey, siapakah yang paling bahaya jika menghidu asap rokok? Siapa yang paling bahaya? Siapa yang paling berisiko jika terhidu asap rokok ni? Apa? A, haiwan peliharaan. Kucing kita, ikan kita. Lepas tu B, bayi dan kanak-kanak. Ataupun C, semua tidak terjejas.
Okey, jawab kumpulan 4. Mana satu? B. Okey, kita tengok. Betul ke tak? Perkiraan 1, 2, 3. Ya, betul. Ini adalah soalan yang terakhir. Soalan bonus yang cikgu nak bagi. Tadi kumpulan 4 dah dapat nombor 1 kan? Sekarang cikgu nak tentukan nombor 2, siapa yang akan menang dan mendapat gelaran nombor 2. Okey, so soalan yang ke-6. Okey, lepas cikgu baca soalan, cikgu nak jalan kita 3, 1, 2, 3. Nanti angkat tangan selepas cikgu baca soalan. Okey, apakah tindakan yang baik jika nampak orang sedang merokok? A. Minta rokok. B. Berdiri dekat. Dan C. Menjauhkan diri. Okey, dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Angkat tangan. Siapa? Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 1. Mananya betul jawapan? A. Minta rokok. B. Dekatkan diri. Atau C. Menjauhkan diri. Mananya betul? C. Menjauhkan diri. Betul tak? Cuba kita tengok. 1, 2, 3. Ya, betul. Tadi aku ucapkan kepada kumpulan 1 kena menjadi kumpulan yang ke nombor 2. Okey, boleh tepukkan semua. Okey, tapi belum habis dekat situ saja. Kumpulan 3 dan kumpulan 2 jangan bersedih sebab kita ada lagi satu kuis. Okey. Okey, so kita akan masuk ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian B. Bahagian B. Okey. Bahagian B ni adalah merupakan soalan yang berbentuk betul atau salah. Okey, bahagian ini terdiri daripada 5 soalan. Setiap jawapan terdiri daripada pernyataan salah dan benar. Sila pilih satu jawapan yang betul sahaja. Okey, jadi kita akan mulakan. Okey, soalan yang pertama. Perokok pasif ialah rokok yang orang yang tidak merokok tetapi menghidup asap rokok. Betul atau tidak? Kumpulan 1. Betul? Ya ke betul? Betul? Okey, cuba kita tengok. Betul ke tak? Ya, betul. Tadi aku cakap kepada kumpulan 1. Semua kumpulan 1 ni pemandai semua. Baik. Okey, soalan yang kedua. Cikgu nak kumpulan 2. Okey, asap rokok tidak memberikan kesan kepada orang lain. Betul atau salah? Betul? Okey, cuba kita tengok. Betul ke tak? Okey, kenapa boleh salah? Jadi kita cuba balik. Ya, cuba tengok balik. Ni. Asap rokok tidak memberikan kesan kepada orang lain. Betul ke tidak? Okey, cuba kita tengok lagi. Betul tak? Alamak, salah. Cikgu tersalah set sebenarnya ni. Tadi jawapan dia adalah betul sebenarnya. Tahniah ucapkan kepada kumpulan 2. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan yang ketiga. Anak-anak boleh batuk kerana menghidup asap rokok. Betul atau tidak? Betul? Betul ke? Okey, cuba kita tengok. Cuba. Ya, betul. Okey, boleh tepukkan kepada kumpulan yang ketiga. Okey, sekarang ada lagi 2 soalan. Kita cuba tengok. Okey, ni untuk 2 soalan terakhir, cikgu nak siapa cepat, dia dapat. Nanti setiap kumpulan perlu angkat tangan. Okey, soalan keempat. Duduk dekat dengan orang merokok adalah selamat. Betul atau tidak? Betul? Salah? Okey, cuba kita tengok. 1, 2, 3. Angkat tangan. Kumpulan 4. Betul atau salah? Betul? Salah? Salah? Okey, cuba tengok. 1, 2, 3. Ya, betul. Tadi aku cakap kepada kumpulan 4. Nampaknya kumpulan 4 telah mendahului kumpulan yang lain. Okey, ini adalah soalan yang terakhir. Okey, cikgu nak siapa cepat, dia yang dapat. Nanti angkat tangan. Okey, selepas cikgu baca soalan. Okey, soalan yang kelima. Kita perlu elak tempat orang yang merokok. Betul atau salah? Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, kumpulan 1. Okey, mana jawapan yang betul? Kita perlu elak tempat orang merokok. Betul atau salah? Satu. Betul, salah? Betul. Okey, cuba tengok. 1, 2, 3. Ya, betul. Beri tepukan untuk semua. Okey, semua pandai-pandai. Semua happy tak telah menjawab kuis? Nanti kumpulan 1 dengan kumpulan yang keempat nanti pergi ke bilik guru dan ambil hadiah dekat cikgu. Sebelum cikgu mengakhiri sisi PDP kita pada pagi ini, cikgu nak bagikan kerja rumah lah. Okey, nanti bawa kerja rumah ni pergi ke rumah dan buat bersama dengan ibu bapa. Okey, dan esok cikgu nak semua hantar tugasan yang telah cikgu bagi pada kelas hari ini. Okey, nanti Adam sila agihkan latihan ini kepada rakan-rakan yang lain ya. Okey, ingat
cikgu nak semua buat homework yang telah cikgu edarkan tadi. Okey. Jadi, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak imbas kembalilah apa yang telah kita belajar pada kelas hari ini. Okey, apa yang murid telah belajar untuk kelas kita hari ini? Jangan merokok. Betul. Jika kita menghidup asap rokok, nanti kita akan apa? Kita akan batuk, kita akan sesak nafas, kita akan sakit kepala, kita akan pedih mata, sakit sakit tekak dan sebagainya. Jikalau bayi menghidup asap rokok, apa yang bayi tu akan rasa? Dia happy tak bayi tu? Tak. Bayi tu dia akan sakit lah. Okay, dia akan sakit, demam, dalam kelamaan boleh menyebabkan kematian. Okay, jikalau pasangan suami isteri terhidup bawa asap ataupun dia merokok, apa yang akan berlaku? Dia akan sistem reproduktif dia akan rosak dan dia tak akan dapat baby. So kesian lah kan? So kesian. Sebab apa? Sebab kesembilan bahan yang ada dekat dalam rokok ini menyebabkan badan kita sakit, baby pun sakit, sistem reproduktif kita pun rosak, kita tak dapat menghasilkan sperma, kita tak dapat menghasilkan ovum. Okey. So cikgu nak tanya sedikit soalan lah dekat murid-murid cikgu. Okey, apa isi kandungan yang terdapat di dalam rokok? Okey, cikgu nak 2 je. Okey, yang pertama apa? Tar. Okey, apa lagi? Nikotin. Okey, betul. So dekat dalam rokok ada tar dengan nikotin. Okey. Soalan yang kedua, cikgu nak tanya, apa yang akan berlaku dekat tubuh badan kita? Dekat sistem seksual kita, apa yang akan berlaku kalau kita terhidup asap rokok ni? Apa yang akan berlaku? Okey. Yang pertama adalah kita batuk. Okey, apa lagi? Sakit otak. Bukan sakit otak, sakit kepala. Lepas tu apa lagi? Sakit tekak. Terus kita akan batuk. Okey, kalau tak ada sistem seksual kita, apa yang akan berlaku? Kita susah untuk mengandung, kita susah untuk mengeluarkan sperma untuk yang lelaki. Apa lagi? Untuk yang perempuan apa? Perempuan apa? Okey, sukar untuk kita mengeluarkan ovum. Kalau sperma tak dapat keluar, ovum tak dapat keluar, apa yang akan berlaku? Kita tak akan dapat baby, tak akan dapat mengandung untuk yang perempuan. Okey, soalan yang terakhir. Okey, adakah ada rokok elektronik baik untuk badan kita? Tadi Kak ada uap-uap kan, ada kepuk uap tu. Sihat tak untuk tubuh badan kita? Sihat ke tak? Tak sihat. Okey. Okey, memandangkan semua murid cikgu dah faham apa yang cikgu ajarkan pada hari ini, cikgu ingin mengucapkan terima kasihlah kepada murid-murid kerana telah mempelajari cara untuk menolak ajakan orang merokok, menjauhi orang yang merokok. Ingat tadi apa yang cikgu ajar? Jika kita berjumpa dengan orang yang merokok, apa yang kita tunjukkan? Buat tanya macam ni. Lepas tu, apa? Buat macam ni. No, jangan merokok. Okey. Jadi, itu sahaja sesi PDP kita pada hari ini. Jangan lupa untuk siapkan tugas yang telah diberikan oleh cikgu. Dan terima kasih semua. Sila berdiri. Okey, terima kasih kelas. Okey, sama-sama.